Alhamdulillah, siap dah lah kan kereta teng. Simple-simple, my style. Bawang goreng tu, tu lah perisa-perisa dia dengan ni. Kena lah gui-gui macam tu, barulah neck kasar dia hampa pun. So versi ni hampa kena try sebab apa? Sebab mudah sangat, bahan pun tak banyak kan. Yang paling penting dia mantap. Okay? Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana, Farina. Masak apa? Okay, so hari ni Nana nak buat orang kata menu satu santai lah. Kan boleh makan waktu petang, tengah hari, malam-malam ke kan. Kenuri-kenuri tetamu main rumah boleh buat. So nak buat menu apa? Okay, Nana nak buat menu Tiao Teng, my style. So kita dapat simple saja, cepat, mudah dan mantap. Okay, so kita tengok bahan apa je nak guna. Tak susah. Benda ni tak susah, dia cepat. Okay, so jom kita pergi tengok bahan dia. Ayo. Tara! So ni bahan-bahan dia. Dah nama nak buat Tiao Teng, dia kena ada Tiao lah. Okay, so Tiao dengan ayam. Sat lagi ayam kita akan rebus. So kena ada ni. Ni lah perisau dia. Sat lagi tu ada serai, ada halia, ada ni batang, batang daun bawang. Okay. Lepas tu daun bawang sikit. So Nana pakai fish cake, fish ball. Alright, dan kita ada sayang sawi sat lagi. So bahan-bahan dia link tu sat lagi, macam mana step dia. Okay, so jom kita pergi tengok lagu mana nak buat dia. Sebab benda ni mudah saja dan dia cepat. Malam-malam kan, tapi rasa macam nak makan benda yang hiru-hiru, ada pedas-pedas dia. So jom kita pergi tengok lagu mana nak buat dia. Nak mula dengan apa? Ayo. Okay, so Nana akan pakai daun putih pula, bawang putih. Okay, bawang putih ni potong-potong. Sebab apa? Sebab sat lagi yang ni lah yang kita nak makan dengan ketiang tu. Dan Nana nak guna untuk tomat Nana punya kuah. Macam gitu. So sampai tengoklah sat lagi lagu mana rupa dia. Alah ni potong-potongkan sahaja dia dulu now. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Untuk first step ni Nana akan tumis dulu bawang putih yang kita cincang tadi. Tumis sikit. Yang setengah lagi simpan. Lagi satu yang what? Okay, setengah ni tumis. Setengah lagi tu nyaduk kacau. Tu sat lagi kita nak goreng. Tu kita nak makan dengan ketiau. Hak ni nak tumis. Buat sikit untuk tumis. Macam itu. So tumiskan dia. Sat lagi baru buaya. Macam tu barulah wangi kita punya kuah sup tu hampa. Simple je Tiao Teng ni hampa. Dia punya bahan tak banyak tau. Dia tak macam orang kata apa, tak macam kita buat Tiao sup ke kan. Kalau Tiao sup biasa tu bahan lagi banyak. Yang ni mudah je. Okay, dah tumis yang ni sat lagi boleh buaya. Agak kuning-kuning kan. Kita buaya. Lepas tu bubuhlah bahan-bahan lain pula. Kita tunggu sat lagi nak buah apa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas dah jadi macam kuning-kuning tu, buah ayak. Buah ayak. Lepas tu bubuh ayam. Kita nak rebus ayam dalam ni. So bismillahirrahmanirrahim. Boleh isi ayam kan. Segala kaki-kaki dia macam tu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah lagi ayak macam tu. Ikutlah kuah tu apa nak buat. Tahap banyak mana kan. Bubuhlah ayak dia banyak mana yang penuh. So alhamdulillah, lepas buah ayak tu boleh dah. Nana pakai serai, katok-katok je. Serai tu katok-katok, kita nak keluarkan dia punya perisau. Macam tu. So halia katok-katok juga. Dan ni batang bawang, daun bawang. Macam tu, batang daun bawang ni bubuh sekali dalam ni. Rebus dia. Kita nak bagi perisa dia tu, kuah dia tu lah. So biar je dia mendidih, terendam dalam ni. Sat lagi kita buat pula, kita prosah pula. Apa pula lepas pada tu, ayo. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya Nana akan goreng balik lebihan bawang putih tadi tu. Hak ni nak buat apa? Hak ni nak buat sat lagi makan dengan ketiau. Macam tu. Kita nak sekali dengan minyak dia tu. Sebab apa? Tiao Teng dia akan makan bawang goreng ni dengan sekali minyak dia. Macam tu je. Okay, sat lagi siap lah. Belangkan api tau. Jangan sampai dia jadi hitam. Kalau dia hitam sat lagi dia rasa pahit. Okay, so kena kaca-kaca belangkan api. Agak macam nak masak sat lagi terus tutup api. Macam tu. Jangan buka api sampai dia betul-betul masak. Agak nak masak tu terus tutup api. So kacaukan dia. So alhamdulillah dah siap dah kan. Dia macam ada perang-perang tu. Sudah. Okay, lepas tu letaklah dalam mangkuk. Sebab kita nak makan lah bawang ni kan. Sekali dengan minyak dia tu kita nak bubuh dalam sup kita tu. Makan sekali dengan lah bawang ni. Macam tu. Okay, so lah ni kita pergi prosah pula sup tu. Nak bubuh apa pula? Jom. So boleh masukkan perisa dah. Perisakanlah sup ni. Sat lagi bubuh garam juga. Boleh bubuh stok ayam nak. Okay, bubuh stok ayam. Lepas tu perisakan dengan garam pula. Yang tu je hampa. Nampak? Sat lagi nak siap dah lah ni. Nampak mudah je kan nak buat kuah dia. Macam tu sahaja. Okay, lepas tu sat lagi bolehlah celok kita punya ketiau kan. Lepas tu kita buat cabai dia. Yang tu je hampa. Bahan kan. Nampak dah tak banyak pun. Mudah sahaja. So sat lagi ayam tu bolehlah keluarkan
kan kita nak cari ikan isi dia. Macam tu kan. Kalau hampa nak cari boleh. Hampa nak potong ketik-ketik pun boleh. So lah ni Nana nak keluarkan ayam dia. Dan jangan lupa masukkan seketui gula batu. Masukkan seketui gula batu. Macam tu. Okay, so biar je dia larut dalam tu. Okay, sambil-sambil tu boleh lah. Kan kalau nak angkat ayam sekejap lagi. So tunggu je. Sekejap lagi siap dah. Tak ada masalah apa dah. Okay, so jom. Okay lah ni kan Nana nak alih ayam. Lepas tu Nana nak masuk fish cake dengan fish ball. So ayam ni boleh cari-cari lah isi dia. Nak potong boleh kan. Nak cari isi dia boleh. Tak ada masalah. So asingkan. So last masukkanlah fish cake dan fish ball. Lepas tu boleh tutup api dah. Sekejap lagi hampa. Siap dah. Nampak tak? Senang je kan nak buat dia. Lagu tu Nana kata. Nampak? Mudah sangat-sangat ke. Boleh lah makan petang-petang hirup sekejap lagi depan rumah kan. Apa nak kata kan layan. Okay. So, lah ni Nana nak pergi kesah, nak pergi cenok kita punya ketiau dengan kita buat cabai dia sekejap lagi. Okay, so jom kita pergi tengok proses terusnya. Hak ni biar je sekejap lagi boleh tutup api dah nah. Ayo. Alright, so cabai Melaka hampa potong-potong. Okay, sebab kita nak buat dia punya cabai lah. Okay, pakai kicap pekat, kicap lemak manis ke, lemak masin ke kan. Kita nak bancuh dia, lepas tu Nana campur dengan kicap manis-manis pedas. Macam tu. So campur dia, lepas tu picit limau sikit. Siap lah. Yang ni sekejap lagi kita boleh makan dengan kita punya ketiau. Lagi tu kan. Sebab ketiau kita tu dia memang tak ada rasa pedas langsung. So nak pedas dia tu daripada bahan-bahan ni lah. Daripada cabai potong kita ni. Yang tu sahaja. So picitlah limau sikit. Nampak? Siap. Senang je. Nampak? So kena try buat sebab apa? Sebab benda ni mudah sahaja. Mudah kan? So bolehlah makan berulang-ulang kan. Tengah hari pun makan hak ni. Petang pun makan hak ni. Malam pun boleh makan hak ni. Dia macam tu. Dia tak muak sebab apa? Sebab dia sup kan. So bolehlah duk hirup kerak-kerak pun tak jadi masalah lah. Okay. So siap. Alright. Lah ni Nana nak pi cenok Nana punya sayang sawi pak choy ni. Yang ni dia macam lebih kurang macam ulam lah. Kita letak sekejap lagi atas ketiau kita tu. So celok dia dengan air panas saja. Siap. Lepas tu boleh hidang. Ayo. Alhamdulillah. Macam ni lah hampa. Okay, rendam dia dalam air panas kan. Jangan lama-lama. Okay, sekejap lagi dia layu sangat kan tak best. Kita nak makan tu biar lah orang kata apa. Bila pepok sayur tu dia ada rasa fresh-fresh. So cukup lah. Orang kata apa. Bagi dia duduk sat je dalam air panas tu. Lepas tu boleh angkat. Okay. So ketiau pun buat kaedah yang sama sahaja. Nampak tak mudah kan? Okay, so dah siap dah. Boleh dah hidang sekejap lagi. Kita tengok lagu mana rupa dia sekejap lagi. So jom. Ayo. Alhamdulillah, siap dah lah turn kita ni. Nampak boleh dah lah hidang kan bubuh kuah dia tu. Sekejap lagi boleh lah bubuh orang kata apa dia punya bahan-bahan sayur-sayur dia tu kan. Nampak. So, siap dah lagu ni lah rupa dia. Alhamdulillah, siap dah lah kan kita simple-simple, main style. Okay. So versi ni apa kena try sebab apa? Sebab mudah sangat, bahan pun tak banyak kan. Yang paling penting dia mantap. So jom, kita dah rasa sikit. Okay, boleh dah tuang kan kita punya bawang goreng tu. Tu lah perisa-perisa dia dengan ni. Tu. So kena lah gui-gui macam tu, barulah naik rasa dia hampa pun. Macam tu. Sedap weh, dia nampak je simple kan. Warna kan, warna dia macam pudak-pudak. Tapi bila kita dah masuk, kita punya kicap tu kan, dia bertambah lah colour dia jadi koko tu. Nampak? So gui-gui, jom kita rasa dia. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Yang kita rasa dulu dia punya kata apa? Rasa dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting cabai kena tokok. Cabai kena tokok. Jadi rasa dia lagu mana? Rasa dia kan bila hirup tu dia panas kot dalam tu. Sup hangat-hangat pula kan. Allah, memang tak. Hampa kena try buat sebab simple saja. So kuah tu nak pedas daripada mana? Daripada cabai yang kita potong tu lah. Pepok cabai tu barulah dia masak keluar asap. So hampa try Hana sebab benda ni mudah sahaja. Boleh makan pagi, petang, siang, malam. Jimat dan mantap. Okay, so try lah Hana. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Okay, jangan lupa subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan. Adik-beradik orang kampung, lagu mana nak buat? Ketiau teng, my style yang versi simple-simple sahaja. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Masak apa pula? Okay, masak apa? Okay, so bye. Assalamualaikum.